Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, jom kita baca doa belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah semua. Pada hari ini kita akan belajar tajuk solat berjemaah. Semua pernah solat berjemaah, betul? Okay, awak semua duduk asrama, jadi awak mesti solat berjemaah dekat asrama. Okey, baik. Solat berjemaah tingkatan 2, pelajaran 14. Okey, baik. Sebelum kita mulakan belajar juga, saya nak awak tahu objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, ada 4 objektif yang awak kena capai sebelum awak habis sesi belajar pada hari ini. Yang pertama, awak mesti dapat menyatakan maksud solat berjemaah. Okey, awak boleh nyatakan apa dia maksud solat berjemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, awak boleh menjelaskan hukum solat berjemaah. Apa dia hukum solat berjemaah? Okey, yang ketiga, awak boleh senaraikan syarat-syarat untuk menjadi imam. Ada berapa syarat jadi imam? Okey, awak boleh senaraikan. Dan yang terakhir, objektif pembelajaran pada hari ini ialah awak boleh menyenaraikan syarat-syarat sah solat berjemaah. Okey, apa yang kita buat untuk dapatkan sahnya solat berjemaah? Alright, ada 4 objektif pembelajaran untuk hari ini yang awak mesti kena capai. Okey, baik. Maksud solat berjemaah. Okey, maksud solat berjemaah terbahagi kepada 2, iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Okey, kita tengok yang pertama. Maksud solat berjemaah dari segi bahasa. Okey, solat berjemaah dari segi bahasa berasal daripada perkataan jamaah. Okey, jim, mim, ain. Jamaah. Okey, jim atas, mim baris atas, ain baris atas. Okey, jamaah. Okey, saya ulang. Maksud solat berjemaah dari segi bahasa ialah berasal daripada perkataan jamaah yang bermaksud berkumpul. Okey, jamaah ni maksud dia berkumpul. Okey, dari segi istilah, solat berjemaah ialah solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan syarat tertentu. Okey, saya ulang. Maksud solat berjemaah dari segi istilah ialah solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan syarat-syarat tertentu. Jelas? Hukum solat berjemaah ada 2. Okey, yang pertama sunat muakkad, yang kedua fardu kifayah. Sunat muakkad untuk individu. Okay, setiap orang, hukum kita menunaikan solat berjemaah adalah sunat muakkad. Okay, dan bagi komuniti masyarakat setempat, hukum dia jatuh fardu kifayah. Contohnya, awak dekat asrama. Okay, setiap orang dekat asrama tu, setiap murid dekat asrama, setiap warden yang ada dekat asrama, hukum mereka untuk melaksanakan solat berjemaah adalah sunat muakkad untuk setiap orang. Tapi untuk semua orang tu, hukum dia akan jatuh fardu kifayah. Komuniti masyarakat, dia jatuh fardu kifayah. Maksudnya, kalau dekat asrama tu tak ada seorang pun yang buat solat berjemaah, okay, dia dah jadi fardu kifayah ni, tapi tak ada seorang pun buat solat berjemaah, semua solat sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, maka semua orang dekat asrama tu berdosa. Dalil solat berjemaah. Okay, dalil maksud dia bukti lah. Bukti. Siapa yang suruh kita solat berjemaah ni? Okay, Allah. Allah sendiri telah menurunkan dalil
Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Okey, surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah kamu sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua secara berjemaah bersama-sama orang yang rukuk. Okey, ayat yang last tu. Dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Okey, maksudnya kat sini kita ikut orang yang rukuk. Siapa yang kita ikut tu? Imam lah. Okey, imam rukuk, kita pun rukuk. Itu yang dikatakan sebagai solat berjemaah. Jelas ya? Ingat. Ayat 43 surah Al-Baqarah. Okay, next. Syarat jadi imam. Kalau awak ada cita-cita nak jadi seorang imam, kita tengok awak layak ke tidak nak jadi imam. Awak mampu tak nak mencapai 3 syarat ni? Kalau awak boleh capai 3 syarat ni, awak dah boleh jadi imam. Okay, yang pertama, syarat nak jadi imam. Yang pertama, imam boleh membaca Al-Fatihah dengan betul. Kalau awak boleh baca surah Al-Fatihah dengan betul, maksudnya awak dah layak dah tu, dah ada satu syarat nak jadi imam. Okay, kalau nak jadi imam kena ada 3 syarat ni. Okay, itu baru yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, makmum meyakini sahnya solat imam. Okay, makmum yang nak ikut awak solat tu, dia mesti yakin awak kalau solat mesti sah. Tapi kalau ada makmum ni, di kalangan makmum tu rasa macam, dia ni betul ke layak jadi imam? Bacaan dia betul ke? Ragu-ragulah sah ke tak dia ni kalau jadi imam. Kalau ada rasa macam tu pada makmum, awak tak layak jadi imam. Okay, ingat jelas. Okay, yang ketiga syarat nak jadi imam. Imam lelaki boleh jadi imam untuk semua makmum. Maksudnya dia boleh jadi imam untuk makmum lelaki dan juga makmum perempuan. Tapi kalau imam perempuan, hanya boleh jadi imam untuk makmum perempuan sahaja. Okay, tak bolehlah imam perempuan, makmum lelaki. Tak boleh. Itu ajaran sesat. Ciri-ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Okey, kita tengok. Kalau ada ramai sangat orang berebut nak jadi imam, kita tengok siapa yang lebih layak untuk jadi imam. So, kita akan pilih orang yang lebih layak ikut turutan ni. Siapa yang ada kat situ? Katakanlah dekat situ ada pemimpin. Sebab yang pertama yang lebih layak untuk jadi imam adalah pemimpin. Okay, pemimpin ni dia ketua lah. Contoh macam kalau ketua negara Malaysia adalah agung biasanya. Okay, jadi kalau ada agung kat dalam tu, agung lebih layak lah untuk jadi imam. Macam tu. Okay, ataupun contoh kalau dekat asrama, pemimpin dekat asrama, exco, itu adalah orang yang lebih layak lah untuk jadi imam. Okay, kita tengok satu-satu. Ciri-ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Yang pertama, mestilah pemimpin. Yang kedua, imam yang dilantik oleh pemerintah. Yang ketiga, tuan rumah. Yang keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Yang kelima, lebih fasih bacaan Al-Quran. Yang keenam, lebih warak dan soleh. Yang ketujuh, lebih baik akhlak. Yang ke-8, lebih bersih dan kemas pakaiannya. Okay, yang ke-9, lebih merdu suara. Okay, bukan suara waktu menyanyi je, suara waktu kita mengaji kan. Imam kan nak baca surah-surah kan. Kalau suara dia lebih sedap, kita pilih dia jadi imam. Okay, yang ke-10, imam tu telah berkahwin. Orang tu dah berkahwin, maka dia lebih layak untuk jadi imam berbanding orang yang tidak berkahwin. Tapi kalau katakan awak tak berkahwin lagi, tapi suara awak lebih sedap daripada orang yang dah berkahwin tadi, awak lebih layak. Sebab apa? Yang ke-9 diutamakan. Kalau ada suara yang merdu, dia lebih diutamakan untuk jadi imam. Okay, yang ke-10 telah berkahwin dan yang ke-11 lebih tua. Okey, baiklah. Sekarang kita nak pergi kepada kedudukan imam dan makmum ketika solat. Okey, bila kita solat ni ada macam-macam situasi. Jadi kita kena tahu sebenarnya dekat mana kedudukan imam dan makmum. Okey, yang pertama, imam dan seorang makmum sama jantina. Contoh kita tengok imam lelaki warna purple ni. Okey, imam lelaki dan makmum lelaki kedudukan dia macam mana?
Okey, sebelah kanan imam. Okey, anggaplah ini sejadah kan. Kita hampar sejadah tu, kita bentang sejadah. Imam lelaki di depan sikit, makmum lelaki sebelah kanan imam, belakang sedikit. Okey, samalah juga macam kalau imam perempuan. Imam perempuan dan makmum perempuan. Okey, imam perempuan dekat depan, makmum perempuan dia dekat belakang sedikit lah. Okey, dan dia belah kanan imam. Okey, seterusnya, sekumpulan makmum lelaki sahaja. Jadi imam dekat depan, makmum lelaki semua akan duduk barisan belakang lah, barisan yang kedua, belakang imam. Okey? Okey, next. Imam perempuan dan 2 makmum perempuan. Macam biasalah, imam dia akan depan sedikit. Lepas tu makmum yang pertama belah kanan imam dan makmum yang kedua belah kiri imam, belakang sikit kedudukan dia. Okay, awak boleh nampak lah, anggap ini sejadah kan. Okay, macam ni lah kita akan bentang sejadah untuk solat. Okay, imam perempuan dan juga 2 makmum perempuan. Okay, imam lelaki dan ada ramai makmum perempuan. Macam mana kedudukan dia? Okay, jadi imam lelaki dekat depan. Okay, lepas tu ada jarak sedikit bagi ruang. Okey, janganlah terus imam lelaki punya sejadah, awak terus bentang sejadah awak betul-betul belakang imam lelaki punya sejadah. Tak boleh lah. Okey, dia kena ada gap sikit, dia kena ada ruang sedikit. Langkah 1 saf ke, langkah 2 saf ke. Okey. And then imam lelaki, lepas tu makmum perempuan akan bentang lah sederet buat 1 saf macam itu. Imam perempuan, makmum 3 atau lebih orang. Okey, macam mana kedudukan dia? Kita tengok. Imam perempuan berada di tempat dia, okay, di hadapan sedikit. Okay, macam saya cakap tadi, kalau makmum tu ada lebih daripada 2 orang, dia akan pergi ke kiri dan ke kanan kan. Kita kena utamakan belah kanan imam. Okay, katakanlah. Okay, imam dekat sini. Okay, belah kanan imam, makmum perempuan yang pertama. Lepas tu, belah kiri imam, makmum perempuan yang kedua. Lepas tu sebelah lagi makmum yang pertama tadi adalah makmum perempuan yang ketiga. Okey, jelas Okey, kalau ada 4 orang makmum, dia akan letak dekat sebelah kiri seorang lagi bagi balance. Okey, tapi kalau ada 5, kita akan lebih beratkan belah kanan. Okey, jelas? Next, sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Macam ni kedudukan dia. Okey, imam dekat depan. Belakang imam ada makmum, saf makmum lelaki yang ramai-ramai tu. Lepas tu makmum perempuan ada gap sikit jauh sikit jarak dia dengan makmum lelaki, barulah makmum perempuan tersebut. Situasi seterusnya. Seorang makmum lelaki dan ramai makmum perempuan. Sekumpulan makmum perempuan. Macam mana kedudukan dia? Okey, imam dekat depan. Makmum lelaki tadi sebabkan dia seorang, dia kena duduk belah kanan imam. Dia tak boleh duduk dekat belakang. Dia kena duduk belah kanan imam. Okey, dia tak boleh duduk kat belakang imam. Dia kena duduk kat belah kanan imam tu. Okey, lepas tu makmum perempuan kena langkah sikit jarak dia. Lepas tu barulah buat saf makmum perempuan. Macam dalam gambar ni. Jelas ya? Sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Yang ni adalah keadaan yang biasa awak nampak waktu awak solat berjemaah dekat surah An-Nur. Okey, macam inilah kedudukan dia. Imam lelaki dekat depan, lepas tu saf makmum lelaki dan belakang tu saf makmum perempuan. Ini yang biasa awak nampak lah. Okey. Syarat sah solat berjemaah. Okey, yang pertama, makmum mesti niat untuk mengikut imam. Kalau makmum tu dia niat untuk solat sendiri, maka tak sahlah solat berjemaah. Okey, maksudnya dia tak bolehlah solat berjemaah, tak sah. Sebab niat dia tu untuk niat solat sendiri, bukannya niat untuk mengikut imam. Okey, mesti kena niat ikut imam lah, makmuman. Macam tu. Okey, yang kedua, makmum mengetahui pergerakan imam. Kalau makmum tak tahu pun imam tengah buat apa kat depan, contohlah imam dah sujud, dia masih lagi berdiri lagi kan. Maka tak sahlah solat berjemaah tadi. Okay, yang ketiga, kedudukan makmum di belakang imam. Okay, mesti rapat dengan imam lah. Okay, kedudukan tu. Yang keempat, pergerakan makmum mengikut semua rukun fa'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Okay, dekat sini maksudnya imam belum habis rukuk lagi, awak dah sujud.
Okey, kalau awak buat macam tu, salah lah. Tak sah solat berjemaah. Okey, mesti tunggu imam sujud dulu. Imam dah sujud, baru awak sujud. Ni tak imam baru. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal ham. Allah. Imam baru Allah. Imam belum sujud, awak dah sampai sejadah dah. Awak dah cium sejadah. Maka tak salah solat berjemaah tadi. Okay, dan yang terakhir, jarak di antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tak boleh melebihi 150 meter. Okay, biasanya keadaan ni berlaku sama ada ketika solat hari raya ke, solat Jumaat ke, okay, solat berjemaah yang ramai orang kan, biasa orang datang masjid ramai tu. Okay, kadang-kadang saf dekat dalam masjid tu penuh. Okay, jadi bila penuh, diorang akan buat saf yang lain dekat luar bangunan masjid lah, sama ada dekat dia punya koridor luar ke apa ke kan. Okay, pastikan awak punya saf yang di luar masjid tadi tak boleh lebih daripada 150 meter. Kalau lebih 150 meter, maka tak sah solat berjemaah. Okey, bila kita bercakap tentang solat berjemaah, okey, biasanya akan ada dua jenis makmum. Satu makmum muwafiq dan satu lagi makmum masbuk. Okey, kita terangkan satu-satu dulu. Makmum muwafiq. Apa dia makmum muwafiq? Sebelum ni mungkin awak pernah dengar. Okey, tapi awak tak jelas apa dia maksud makmum muwafiq. Okey, makmum muwafiq ialah makmum yang sempat baca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Okey, rakaat pertama tu katakanlah awak tengah ambil wuduk kan, waktu imam baru je bangun nak solat, imam baca niat, awak pergi ambil wuduk. Okey, lepas tu awak balik je nak duduk dekat dalam saf, imam masih tengah baca surah lazim yang lain. Okey, lepas Al-Fatihah, okey, disunatkan untuk baca surah lazim yang lain. Okey, imam pun bacalah surah Al-Ikhlas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, lepas tu awak pun masuk saf. Awak pun terus niat mengikut imam. Okey, lepas tu awak baca Al-Fatihah. Kalau awak sempat baca Al-Fatihah, okey, sebelum imam rukuk pada rakaat yang pertama, maka awak dikira sebagai makmum muwafiq. Okey, dan makmum muwafiq ini adalah makmum yang hendaklah menyempurnakan rakaat bersama-sama dengan imam. Awak kena sempurnakan sama dengan imam lah. Okey, contoh macam kat gambar tu, nampak pergerakan dia sama dengan imam. Imam dah sujud, dia pun masih sujud. Bukan yang berdiri tu yang masih sujud tu. Itu adalah makmum muwafiq. Okey. Next, makmum masbuk. Makmum masbuk tu yang berdiri tu adalah makmum masbuk. Kenapa masbuk? Sebab imam dah sujud. Okey, dia tak boleh ikut pergerakan kawan dia yang kat bawah yang ikut sama sujud tu, makmum muwafiq. Sekarang ni yang lambat masuk. Imam dah sujud, barulah dia nak terkial-kial bentang sejadah lah kan. Barulah sibuk nak pandang kiri kanan, nak sangat jadi makmum masbuk. Inilah dia. Okey, makmum masbuk adalah makmum yang tak sempat baca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Sekarang bukan takat rukuk, imam dah sujud dah pun. Jadi dia adalah makmum masbuk. Okay, yang kedua, makmum masbuk adalah jika dia sempat rukuk dan tu'maninah bersama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Okay, tapi sekarang imam dah sujud, dia tak sempat pun nak rukuk sekali dengan imam, maka dia adalah makmum masbuk. Makmum masbuk hendaklah sempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Okey, biasanya contoh macam ni, imam dah sujud kan? Awak terus je angkat takbir, dah baca niat tu, angkat takbir Allahu Akbar, terus dalam kedudukan sujud macam imam. So nanti bila dah habis, imam dah habis solat, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Awak kena bangun dan sempurnakan rakaat yang tertinggal tadi. Jelas ke tak jelas? Okey, sikit lagi hikmah solat berjemaah. Kenapa Allah syariatkan solat berjemaah? Kenapa Allah nak suruh kita ni solat berjemaah?
Ada reason dia. Why? Kenapa? Okay, yang pertama, hikmah solat berjemaah adalah untuk melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin kerana melazimi diri mengikut segala pergerakan imam. Okay, nak jadikan kita ni orang yang lebih berdisiplin. Okay, untuk kita ikut arahan. Okay, imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Itulah antara hikmah Allah syariatkan solat berjemaah. Nak jadikan kita manusia yang lebih berdisiplin. Okay, yang kedua, menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Okey, menyatukan hati lah. Bila kita ni duduk dalam satu saf kan. Kadang-kadang kita duduk dalam saf ni, orang yang kita tak kenal duduk sebelah kita. Jadi kita dapat menyatukan hati, mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara sesama Islam. Okey, yang ketiga, menjadikan tubuh badan lebih segar dan bertenaga kerana solat berjemaah menyeimbangkan cas elektrik positif dan negatif dalam badan. Okay, bila kita ni kan setiap dalam badan kita ni, setiap orang dalam badan dia ada cas tau. Sama ada cas positif ke negatif ke. Actually benda ni you all akan belajar dalam sains lah. Okay, nanti tanya cikgu sains awak, betul ke dalam badan kita ada cas elektrik positif ataupun negatif? Okey, tanya dekat cikgu sains awak. Okey, biasanya setiap orang memang ada cas elektrik dekat dalam badan dia, positif, negatif macam tu lah kan. So, bila kita solat berjemaah, kita akan berlaga bahu dengan orang sebelah ataupun tumit kita akan berlaga dengan orang sebelah kan. Kita akan kena dengan orang sebelah waktu kita solat tu dekat dalam saf. Maka cas, katakanlah cas positif ke cas negatif yang terlebih banyak dalam badan kita tadi, dia boleh jadi balance sebab kita berlanggar dengan cas orang sebelah. Okey, cas tu berlanggar dengan orang sebelah, kita berlanggar dengan orang sebelah, cas kita contohlah awak ada terlampau banyak sangat cas elektrik positif dalam badan. Kawan awak pula ada banyak cas negatif kat dalam badan dia. Tapi bila awak langgar bahu dia ataupun awak rapat dengan dia kan, bila kita solat tu kan kita rapat dengan dia, okey, maka cas kita tu bertukar. Okey, dia pergi passing ke sebelah, jadi balance lah. Macam tu lah lebih kurang. Kalau nak lebih jelas boleh tanya cikgu sains awak lah. Okey, yang terakhir, hikmah solat berjemaah. Kita dapat ganjaran pahala 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Okey, jadi awak nak solat seorang-seorang ke awak nak solat berjemaah? Solat bersendirian dapat sikit pahala. Tapi kalau solat berjemaah awak dapat 27 kali ganda pahala. Banyak. Okey, jadi kita kenalah solat berjemaah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk buat latihan yang telah diberikan. Okey, nota pun jangan lupa buat. Okey, bye. Assalamualaikum.